Rata-rata penyimpan emas Jia nak mulakan simpanan emas sebab dia tergolong dalam 3 golongan ni. Kalau tuan puan berada di 3 golongan ni, tuan puan kena cepat-cepat belajar untuk buat simpanan dalam bentuk emas. Kalau tuan puan nak tahu apakah 3 golongan ini, tuan puan simpan dulu video ni untuk rujukan akan datang. Yang pertama tuan puan, golongan yang pertama adalah golongan yang tidak pandai menyimpan. Bila dia simpan dalam bentuk duit je, asyik terbocor, asyik terkorek je simpanan, dan makin lama bukannya simpan sikit-sikit dapat jadi bukit, tapi simpan sikit-sikit makin sikit. So kalau nak belajar untuk simpan sikit-sikit lama-lama jadi bukit adalah dalam bentuk simpanan emas. InsyaAllah simpan sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Okey, golongan yang kedua adalah dah ada simpanan tapi dalam bentuk tunai saja, which means dalam tabung haji dan ASB saja. Tak ada langsung pun simpanan dalam bentuk emas. Golongan ini tanpa sedar sebenarnya duit simpanan tunai tersebut dah dimakan oleh inflasi. Golongan yang ketiga pula adalah orang kaya-kaya, banyak duit tapi tak ada langsung pun simpanan dalam bentuk emas. Okey, golongan ni paling kena cakna. Sebab apa? Sebab tuan-puan ibarat berada di sebuah kapal yang tak ada lifeboat. Emas ni adalah insurans penyelamat kepada kewangan tuan-puan. Jadi bagi siapa-siapa yang tergolong dalam 3 golongan ni, nak Jia bantu untuk belajar buat simpanan emas yang mudah, murah dan patuh syariah serendah RM100 sahaja. Boleh cepat-cepat cari Jia kat bio atau terus isi beg biru kat bawah ni. Gemukkan simpanan, kuruskan belanja, ada manfaat, boleh follow Jia rapat-rapat.